no other choice, guy. There's no other choice. Hey, what is up my good people? Baru saja lepas menonton sebuah filem yang sangat-sangat masterpiece yang berjudul No Other Choice oleh director Pak Chan Wook, guys. Pak Chan Wook, dan serius katalah kalau dah namanya filem Pak Chan Wook ni, there's no other choice lah for you guys to not to watch this movie. These guys are pros. Dan apa benda, kenapa aku katakan ini masterpiece? Kenapa aku katakan ini sebuah filem masterclass? Okey, kita tolak tepi lah pasal Pak Chan Wook, sebab nama dia dah memang betul-betul nama yang seorang master in filem yang memang sangat-sangat gah dengan filem-filem dia. So sebelum ni filem Old Boy, filem Sympathy for Mr. Vengeance, Lady Vengeance, and then The Handmaiden lah, semua tu kan. And then keluar pula Decision to Leave last 2 years. Then keluar pula filem baru. Dia, okay, tolak tepi Pak Chan Wook. Siapa yang bestnya tu, filem ni walaupun daripada Pak Chan Wook, tapi dia bermainkan dengan social commentary yang bertepatan dengan zaman sekarang. Sebab dia mengisahkan tentang seorang ketua keluarga lelaki yang dilakonkan oleh Lee Byung Hun yang dibuang kerja selepas dia dah 25 tahun bekerja di sebuah company kertas, paper company. So kau bayangkan kalau kat zaman sekarang, paper company is a dying breed, is a dying industry. So ianya sebuah social commentary yang memang bertepatan lah dengan peredaran zaman sekarang. And kena pula tu, lepas dah social commentary dia tu very nice, watak Lee Byung Hun ni macam mana dia nak kena dapatkan kerja baru. Dia tak boleh nak kerja kat tempat lain sebab lepas dah 25 tahun dia dah kerja dekat paper company kan. Dia tak boleh kerja kat tempat lain, dia kena kerja juga dekat paper company yang lain. Dia kena clear out all the competitors yang nak bersaing dengan position yang dia nak tu. Dengan cara apa? Dengan cara membunuh satu persatu dia punya competitors. Alright, hey. Because why? Because there's no other choice for him. Dia dah tak ada pilihan lain dah. Itu saja pilihan yang dia ada. And dia tunjukkan pula watak ketua keluarga ni melalui lakonan Lee Byung Hun yang aku rasakan this is the performance of his lifetime lah. Ni memang performance dia yang paling gempak sekali. Sebab Lee Byung Hun, aku yakin orang yang tak minat filem Korea pun kenal dia sebab dia banyak berlakon dalam filem-filem Hollywood, dan dia juga adalah the frontman dekat dalam Squid Game kan. So mustahil orang tak kenal Lee Byung Hun tu. Tapi bila dia berlakon dalam filem ni, hilang dia punya persona dia sebagai seorang pelakon Hollywood, pelakon yang macam nak perasan nampak poyo ke apa tak. Dia betul-betul bawa watak seorang ketua keluarga, seorang lelaki yang menggelabah, yang memang very passionate dengan kerja dia. Lepas tu sangat-sangatlah macam cuba nak please hati family dia lagi. It's very different. Sebab Pak Chan Wook pun kalau tengok filem-filem sebelum ni pun dia tak adalah macam nak ambil pelakon-pelakon yang handsome kan. Macam dalam Old Boy, dalam Sympathy for Mr. Vengeance, tak ada. Dia very macam ambil pelakon-pelakon yang everyman punya. Tapi yang ini macam pelakon yang macam very hero kan, very handsome kan. Tapi still boleh bawa watak tu dengan cukup bagus. And of course, kalau aku nak balik pada yang social commentary tadi tu, dia dicantikkan lagi pula dengan shot visual yang memang kau, walaupun dia mengikut peredaran zaman, tapi signature pada Pak Chan Wook tu masih ada. Baik daripada segi shot dan juga baik juga daripada segi elemen black comedy yang dia cuba sampaikan. So memang apa yang ditunjukkan dalam filem ni, dia berlainan dengan Same, but different. But still same. filem-filem yang sebelum ni. Tapi identiti Pak Chan Wook tu memang ada. So aku tak boleh nak cari kesilapan ataupun kesalahan dalam filem ni, sebab ini adalah antara filem terbaik yang aku pernah tonton untuk tahun ni. Nice.
So kalau kau fikirkan balik, visual, shot dengan music, and there's one scene yang dia bermain dengan music, lepas tu bermain dengan 3 karakter yang macam saling tengking-menengking each other. That one is like macam sangat-sangat masterclass punya scene lah. Aku tak nak bagi tahu scene apa. Korang tengok filem ni, yes, awal-awal tu mungkin akan macam a bit slow ke apa kan, tapi bila sampai kat babak tu, it will never go down after that. Dia terus macam pop, dia bagi je kat kau sampai kau rasa macam, oh wow, weh, best gila weh cerita ni. Dia drama-drama macam very apa, melodramatic, very somber feeling semua kan. Tapi it's very up to beat, memang cantik gila. So overall untuk filem ni aku boleh bagi rating sebanyak 10/10 bintang. There's no other choice, guys. There's no other choice.